Game ketiga Sukma baru sahaja selesai tadi. Mari kita tengok game tu. Kat sini, putih dimainkan oleh Nur Dai dari Negeri Sembilan dan melawan hitam yang dimainkan oleh IM Poh Yutian dari Pulau Pinang. Okey, ini meja pertama dimulakan dengan pawn E4 dan dibalas C5 oleh Yutian. Kita ada Sicilian Defense kat sini. Naik F3, D6, D4 dan semacam biasalah pertukaran pawn. Pawn C makan D4. Naik makan balik pawn D4 dan seterusnya. Naik ke F6 nak makan pawn E4. Naik C3, kawal pawn macam ni dan seterusnya A6. Kita ada Sicilian Defense, variasi Najaf. Okey, Bishop G5 kat sini. Naik B ke D7 dan seterusnya F4 oleh putih. Queen ke C7, Queen F3, H6 serang Bishop. Jadi Bishop makan sahaja naik di F6. Naik makan balik Bishop F6 dan kita ada pawn ke F5 kat sini. Queen C5 cuba untuk makan naik di D4 dan Queen D3 kawal naik tu macam ni dan kat sini kita ada pawn ke E5 serang naik di D4. Putih pilih untuk F makan pawn E6, jangan pelik yang ini adalah on pawn. Okey, lepas tu Bishop makan balik pawn E6 dan kat sini putih buat castling 0-0-0. Castling panjang. Benda biasa dalam Sicilian Defense adalah biasanya putih akan castling sebelah sini, hitam akan castling sebelah sini dan dua-dua akan saling menyerang satu sama lain. Okey. Terusnya, hitam main knight G4 kat sini dengan idea nak masuk ke F2 buat fork. Bukan bercabang 2 tapi bercabang 3 kat situ. Jadi putih tak benarkan dia pergi queen ke G3 kawal petak F2. Alright, kita ada queen ke G5 check. Paksa king lari ke B1 dan selepas tu Yutian mainkan knight ke E3 buka untuk tukar queen kat sini sambil serang rook di D1. Jadi putih terima, queen makan queen G5, pawn H makan queen G5 dan kat sini putih tak larikan dia punya rook, dia makan bishop di E6 dulu. Kenapa? Sebab kat sini hitam tak boleh pun nak makan rook D1 tu sebab kat sini ini benarkan naik untuk lompat pergi ke C7 dan kita dapat tengok ada fork kat situ. Lepas king lari sebab kena check, knight boleh makan rook dan tak pasal-pasal kat sini putih lebih peace. Alright, jadi sebab itulah kat sini hitam terpaksa dulu pawn F makan knight E6 dan lepas tu barulah rook lari ke E1. Lari sambil serang knight kat sini dan hitam putuskan untuk knight makan bishop F1, rook E makan balik knight F1. Kita dapat tengok banyak piece yang telah ditukar kat situ. Alright. Rook C8 oleh hitam, kita ada rook F3, bishop E7 dan seterusnya G4. Bishop F6 kat sini, ada idea mungkin nanti nak buat sesuatu kat sini. Jadi knight tu terus dai larikan ke D1. Kita ada rook ke C4, serang pawn di E4 dan knight pergi ke F2 kawal pawn macam ni. Bishop E5, serang di sebelah sini pula, nak makan pawn di sebelah H2 pula. Jadi H2 tu tolak ke H3 oleh putih dan kita ada rook ke F8 cuba untuk tukar rook. Kat sini putih terima lagi, rook makan rook, check, king makan balik rook tu dan kita ada pawn ke B3 sebabnya nak serang rook sebab rook ni terlalu berkuasa, power sangat kat sini. Cuma masalahnya kat sini bila tolak pawn B3 serang rook, ini membuka laluan untuk bishop tu jadi power pula. Diagonal tu dia yang control. Jadi kat sini hitam larikan rook pergi ke C8. Kita ada knight ke D3, serang bishop di E5. Jadi bishop lari ke C3, masih lagi mengawal petak-petak yang penting kat situ. Rook F1 check dulu, king lari ke E7 dan kita ada king ke C1. Cuba untuk keluarkan king. B5 oleh hitam, king D1 dan seterusnya B4. Lock ataupun kawal bishop macam ni, cantik. Rook F3, rook ke B8, knight ke C1. Dan kita dapat tengok kat sini sebenarnya dalam posisi ini sebenarnya posisi yang draw, yang seri. Dua-dua pemain mungkin tak boleh nak menyerang sangat. Cuma hitam ada sedikit kelebihan sebab dia punya bishop tu very strong dan dia punya rook tu bebas kalau nak dibandingkan dengan buah knight dan juga rook putih. Dan kat sini, masa pun tak menyebelahi putih. Dia ketinggalan sikit je, cuma apa-apa boleh berlaku lah dalam catur. Okey, kita tengok. Bishop pergi ke D4 kat sini oleh hitam. Kita ada king ke D2, rook ke B5. Kenapa? Ideanya nak pergi ke A5, nak cuba pressure ataupun tekan pawn di A2 yang tak ada siapa nak kawal kat sini. Okey, knight D3 kat situ. G6 dulu dan seterusnya. Kat sini sebenarnya putih boleh buat
satu gerakan yang memudahkan dia untuk dapat seri dengan knight makan pawn di B4. Kenapa macam ni? Sebab selepas rook makan knight, dia boleh tolak pawn C3 dan buat serangan salah satu ni akan matilah. Jadi nak tak nak bishop terpaksa makan pawn C3 tu, dan lepas rook makan balik bishop C3, ya, memang rook hitam boleh makan pawn E4, tapi rook putih boleh masuk check, king lari dan dia boleh pergi ke AN7 dan kita dapat tengok pawn A6 ni memang confirm akan mati. Dan kat sini senang sikit untuk putih dapat draw sebab buah dah tak banyak. Cuma kat sini mungkin dia terlepas pandang sebab masa dah tak banyak, jadi dia gerakkan rook ke F1 kat sini, bishop ke C3 dulu check, king lari ke E3 dan kita ada rook ke A5 nak makan pawn A2 macam yang kita cerita tadi. Okey, knight C1 terpaksa kawal pawn tu, dan kat sini nampak macam ada cara yang senang untuk makan pawn. Dengan contoh bishop boleh pergi ke B2, tapi kat sini knight tu boleh lari ke D3, satu tempat yang bagus, dan rook tak boleh nak makan pun pawn tu sebab knight akan makan pawn B4, dan kita dapat tengok rook ni sorang-sorang kat sini, dia sesat dekat sebelah ni, susah nak keluar sikit. Jadi sebab tu Yu Tian tak makan, tak buat gerakan bishop ke B2, dia gerakkan pawn ke E5. Kita ada rook ke D1, king ke E6, rook F1 balik, cuba untuk masuk di bawah ni, tapi hitam check dulu, bishop D4 check, kita ada king ke E2, rook ke C5 cuba nak makan pawn, king D1 kawal macam ni, dan seterusnya rook balik ke C8 tak bagi rook putih masuk. Okey, knight D3 kat sini nak makan pawn B4, jadi A5 ditolak, kita ada knight ke E1 dan rook H8 nak serang pawn ni pula, dan kat sini rook ke F3 dimainkan, dan ini adalah gerakan yang salah. Sebab apa? Sebab sepatutnya putih patut mainkan knight F3 sebab dia boleh cuba untuk buat counter attack daripada tak buat apa-apa. Tapi disebabkan dia gerakkan rook F3, knight dia ni tersepit sikit, tak luas sikit kawasan untuk dia melompat, dan kat sini terus Yu Tian nampak dan dia strike, dia tolak D5 serang pawn E4. Pawn E4 kat sini tak ada siapa boleh kawal, jadi nak tak nak dia terpaksa pawn E makan D5 check, dan bila king makan balik, kita dapat tengok king ni dah aktif dan dia ada ruang untuk keluar dan cuba masuk. Itu idea Yu Tian, dan itu pentingnya king activity semasa fasa ending. Alright, putih cuba dengan serang balas rook ke F6 nak makan pawn ni, tapi Yu Tian kata no problem. Dia ambil rook dia, dia makan pawn H3. Kita ada rook makan pawn G6 dan rook ke H1. Idea dia nak pergi bishop ke C3 lepas ni, dan seterusnya dapat makan free knight itu. Jadi king terpaksa lari keluar ke E2 dan kita ada rook H2 check. Kalau king tu salah lari ke tempat lain, pawn belakang tu mati. Cuma kat sini, kalau dia pergi ke D3 kawal macam ni, ini lagilah blunder sebab tolak pawn je terus checkmate. Okay, jadi tak boleh nak gerak situ. Dia terpaksa gerakkan pergi ke D1. Tapi kat sini selepas bishop ke E3 oleh Yu Tian, ada masalah besar sebab rook nak pergi masuk D2 kat sini. Dan bila rook masuk D2 check, king terpaksa ke tepi dan king dah duduk di kawasan bishop kat situ. Ni ada masalah yang sangat besar. Jadi kat sini putih cuba larikan dia punya knight, cuba buka ruang untuk king. Cuma masalah dia, sambil dia buka ruang sambil serang rook tu lari ke G2, dan kat sini Yu Tian nak makan pawn. Kalau korang tengok, walaupun knight ni serang pawn, tapi knight tak boleh nak makan pun pawn tu sebab itu adalah blunder. Rook makan je pawn G4, kita dapat tengok knight ni dah percuma, dah free, tak boleh nak lari sebab rook belakang tu pula yang akan mati. Okey, jadi selepas rook ke G2, rook A6 dimainkan oleh putih, cuba lagi nak makan pawn tu. Tapi kat sini, apakah gerakan penyudah oleh hitam? Korang boleh cuba pause video ni kat sini dan cari gerakan tersebut. Silakan sementara korang cari tu. Sekarang ni korang boleh tengok dekat chess result, Sukma tengah live. Dan negeri Pulau Pinang sebenarnya sedang mendahului melalui kategori individu lelaki dan juga berkumpulan wanita. Cuma apa-apa boleh berlaku sebab banyak game lagi. Kita tunggu dan lihat. Untuk yang nak tengok live, saya letak link dalam ruangan komen dekat bawah. Okey, apakah jawapan kat sini? Senang sahaja, king kena aktif. King masuk je E4 kat sini dan seterusnya putih resign dan menyerah kalah. Sebab apa? Sebab knight ni tak boleh nak lari mana-mana. Kalau dia lari juga ke E1 macam kita cakap tadi,
king tersekat tak boleh nak keluar. Jadi tibalah masa rook check di D2, paksa king ke tepi dan kita dapat tengok ada discover check yang boleh dibuat dengan letakkan rook di D6 sambil check king, sambil rook nak makan rook. Jadi king kena lari tak pasal-pasal sebab check dan rook mati kat situ.